guys. Oh, oh. Ui. Oh, dia lari keluar. Wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Selamat datang dan selamat kembali ke Iwan Channel. Okay guys, hari ni hari Sabtu 1 hari bulan 3 sama dengan 30 Syakban lah. Esok puasa. So hari ni aku turun ke pulau nak cari lauk lah untuk bulan Ramadan ni. Tengoklah apa yang ada kan. Hari ni plan utama dia aku nak cari kupang lah. Sebab hari ni air surut jauh 0.1. So dia surut jauh. So ada kawasan yang kupang tu ada, kita boleh pergi lah untuk kutip dia. Hari ni aku berdua dengan Alung tu. Maksudnya aku berdua dengan dia. Yang kawan lain tu semua tak ada reply. So aku tak adalah sibuk-sibuk nak ajak, takut dia ada hal lain kan. So aku turun berdua je lah. Ok guys, aku pun baru sampai. Aku dah tabur-tabur roti dekat area mancing ni, depan-depan ni. Tamu dah datang tadi. So jom kita siap-siap dan prepare untuk mancing. Bismillah. Let's go. Okay guys, hari ni aku gunakan setup rod Ton Ochelus 48LB, panjang 7 kaki lah. 7 kaki 3 inci kot ni, lebih kurang. Reel Daiwa RS 500, mainline C-Night Nano 6LB, leader 15LB Toman. Aku pakai pelampung putih hari ni. Aku buat 2 mata. Kita try buat 2 mata. Kita tengok. Bismillah. Roti aku dah basahkan dalam air tadi. Jom kita start. Bismillah. Aku tabur tadi, tamu ada. Lepas tu tak tahu mana hilang. Air pun agak tenang pagi ni. InsyaAllah moga-moga ada strike yang manis-manis. Bismillah, first cast. Kita try panjang. Ikan ni banyak main dekat-dekat ni. Aku try paling jauh sikit, mana tahu yang besar-besar dekat belakang. Banyak kecil-kecil. Try casting dulu, tengok. Casting. Oh, tadi yang makan. Mengapa tiada yang makan? Banyak sangat tu rambut ni. Kita adjust lagi pendek dulu. 2 hours later. Baik guys, tak tahu ikan apa. Ikan tamuk ke kitang? Oh, kitang. Strike pertama untuk hari ni, kitang. Macam biasa guys, kalau dapat kitang, hati-hati dengan duri dia ni. Dengan ni. Kalau kena, ada yang sampai orang boleh demam lah. Terlepas balik.
Kitang lagi sayang. Oh, kitang lagi. Banyaknya kitangnya. Iya. Guys. Oh. Kasar guys. Strike up record. Taklah kasar mana tapi alhamdulillah. Wah, ada juga punya saiz-saiz ni. Yang kentak dah. Alhamdulillah. Ada rezeki saiz besar ni. Macam biasa guys, tekan di sini. Pekat kukuh. Penantian satu siksa yang tidak tertahan. Oh, kitang. Kau nak cari kitang boleh lah ni. Banyak kitang ni. Allah. Main jig memang lah. Strike. Strike guys. Alhamdulillah. Sembat je tadi. Oh memang. Yalah betul lah sembat awak. Tersembat je kena lubang hidung dia. Alhamdulillah. Begini. Okay guys, ini hasil kita sebelah pagi. Air dah agak surut dah. Sekarang baru pukul 11 lebih. Kita rehat dulu. Nanti kejap lagi kita sambung buat aktiviti lain pula. Tengok nanti petang. Kalau cuaca okey, kita sambung main tambuk lagi. Kalau tak, video tambuk sampai sini je lah. Okay. Ada juga apa ni? Kalau dari sini naik boleh. Ui, dia lari keluar. Ui. Macam apa ni? Ui. Macam. Jangan batu. Jangan beli batu. Bismillah.
Ui, besar tamuk ni. Alhamdulillah. Dapat juga saiz. Dia pecut tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat seekor besar. Syukur alhamdulillah. Sangkut mana ni? La ilallah, sangkut ekor. Sangkut ekor guys. Bukan makan kat mulut. Ini kat ekor. Tu dia punya pergi dia macam untuk kat ekor. Alhamdulillah. So alhamdulillah. So guys, alhamdulillah. Dia tadi tunggu